Keikhlasan ada kilauan dan sinar meskipun ribuan mata tidak melihatnya. Mendapat jolokan sebagai ayam jalak, pasukan gerakan udara polis Diraja Malaysia yang dulunya dikenali dengan Unit Udara Polis, sinonim dengan tugasan membantu dan menyelamat di ruang udara negara. Tertubuh pada 1979, Unit Udara Polis ketika itu memulakan operasi pemantauan rondaan udara di perairan Semenanjung Malaysia dengan kekuatan hanya 4 buah kapal terbang yang diterima pada 1980. Fokus tugasan lebih tertumpu kepada aktiviti kepolisan maritim. Namun kini, seiring dengan peredaran masa dan zaman, skop tugasan dan peranannya lebih meluas meliputi aktiviti rondaan perbatasan wilayah, bantuan kepada Jabatan Siasatan Jenayah, liputan keselamatan security escort mahupun rapid deployment dan SAR. Okay, pada awalnya, PGU ini dikenali sebagai Unit Udara Polis. Unit Udara Polis ditubuhkan pada 1979. Ya. Lepas tu mula beroperasi pada 1980. Dan pada awalnya unit udara masa tu kita memperoleh 4 buah pesawat jenis Cessna 208. Tujuan operasi unit udara itulah buat rondaan bersama pasukan Marine Police untuk meronda di perairan Malaysia. Melihat kepada skop tugasan yang meluas ketika ini, pasukan gerakan udara polis juga memainkan peranan sebagai pasukan bantuan kepada lain-lain agensi yang memerlukan hikmat mereka. Antara agensi yang sering mendapatkan hikmat bantuan PGU ini adalah Radio Television Malaysia RTM. Skuad Alpha RTM bersama pasukan gerakan udara PDRM terus melakukan tinjauan melalui udara sepenuh hari perkabungan negara. Lokasi tumpuan sekitar hadapan bangunan Sultan Abdul Samad sebelum menuju ke Putrajaya. Skuad Alpha berpeluang ke pengkalan pasukan gerakan udara PDRM yang terletak di lapangan terbang Sungai Besi untuk melihat lebih dekat lagi gerak kerja pasukan ini. Teruja, kedatangan kami disambut dengan deretan pesawat yang sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan. Berdasarkan rekod terkini, PGU memiliki kekuatan anggota seramai 97 orang juruterbang termasuk Sabah dan Sarawak terbahagi kepada juruterbang pesawat helikopter dan juruterbang bagi pesawat kapal terbang. Dengan kekuatan aset yang dimiliki sebanyak 10 buah pesawat helikopter dan 20 buah pesawat kapal terbang bagi Semenanjung Malaysia. Meluangkan masa bersama anggota pasukan gerakan udara ini benar-benar membuka mata terhadap kerjaya sebagai seorang juruterbang bukan calang-calang. Setiap juruterbang terbahagi kepada kelas masing-masing dan kemahiran tertentu iaitu juruterbang sepenuhnya atau kapten pesawat dan pembantu juruterbang. Mereka harus mencapai piawaian yang ditetapkan tertakluk kepada pendaftaran sivil di bawah Undang-Undang Jabatan Penerbangan Negara. Dan bagi memastikan kesemua anggota memenuhinya, mereka akan menjalani ujian pemeriksaan yang dilakukan sekali setahun bagi memastikan keadaan semasa meliputi tahap kesihatan serta daya kemahiran anggota dalam pengendalian pesawat. Seperti mana yang termaktub dalam arahan Komander Unit Udara, pasukan gerakan udara, setiap juruterbang adalah melalui sekurang-kurangnya 1 jam ataupun maksimum 2 jam untuk
pemeriksaan berkala yang kita panggilnya base check, yang mana saya sendiri yang diiktiraf oleh Jabatan Penerangan Awam untuk memeriksa kesemua juruterbang helikopter supaya berada di tahap ataupun standard yang paling maksimum. In term of credibility, in term of dia punya handling, dia punya knowledge dan sebagainya, supaya dia berada dalam keadaan siap siaga yang paling tinggi. Jadi di samping pemeriksaan berkala selama setahun, kita juga ada melaksanakan tugas-tugas ataupun latihan-latihan role. Latihan role ni termasuk dengan winching, abseiling, roping, underslung, yang mana latihan-latihan memerlukan satu kepakaran yang tinggi. So latihan-latihan juga saya laksanakan dan alhamdulillah semua juruterbang yang telah melalui latihan-latihan yang saya sebut tadi, mereka ini bersedia dalam keadaan yang siap siaga yang tinggi, boleh laksanakan tugas pada bila-bila masa. Jadi sekiranya ada apa-apa berlaku kecelakaan, bencana alam ataupun bantuan-bantuan yang kita perlukan mengikut apa yang kita nak lakukan, semuanya juruterbang pasukan Angkatan Udara berada dalam keadaan yang siap siaga yang sangat tinggi. Dalam setiap penerbangan, kapten pesawat merupakan individu yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil. Keputusan itulah yang akan menentukan sama ada satu-satu penerbangan itu lancar atau sebaliknya. Dek kerana tanggungjawab itu besar, proses pemilihan juruterbang bukan satu proses yang mudah. Mereka yang menginginkan karier sebagai juruterbang pasukan gerakan udara ini, mereka dikehendaki mendaftar diri sebagai anggota polis terlebih dahulu. Selesai bergelar anggota polis, mereka perlu mendaftar untuk memasuki pasukan gerakan udara. Harus menjalani proses penyaringan dan latihan awal serta diuji tahap kesihatan fizikal dan mental yang memakan masa hampir 10 tahun. Belum tentu akan bergelar sebagai juruterbang. Apatah lagi bergelar kapten pesawat sepenuhnya. Dengan mengambil kira pengalaman, jumlah jam penerbangan dan juga kredibilitinya sebagai seorang juruterbang, barulah kita nak memboleh menaik taraf seorang juruterbang itu kepada kapten pesawat, yang mana tanggungjawab sebagai juruterbang atau kapten pesawat amatlah penting dan amatlah mencabar. Sekiranya seorang juruterbang itu telah di-endorse ataupun diiktiraf sebagai ketua kapten pesawat, segala penerbangan beliau terpaksa lakukan dan tindakan-tindakan yang dilakukan adalah memaparkan kredibiliti dan juga pengalamannya sebagai ketua ataupun kapten pesawat. So boleh kita katakan kesilapan yang sifar dia terpaksa lakukan supaya dapat laksanakan penerbangan dengan lebih teratur, dengan lebih licin, dengan lebih sempurna. Menyentuh kepada sebahagian besar tugasan harian, anggota PGU ini setiap hari mereka akan melaksanakan tugasan pemantauan trafik melalui udara bagi memastikan kelancaran trafik semasa dalam membantu polis trafik di lapangan mengetahui keadaan terkini melalui pemerhatian secara menyeluruh menerusi ruang udara. Dalam penugasan ini kita bekerjasama dengan pasukan polis trafik Kuala Lumpur untuk memantau lalu lintas di sekitar bandaraya lah, terutamanya di pintu masuk pada waktu sebelah pagi itu, pintu masuk ke bandaraya, dan pada sebelah petangnya daripada pusat bandaraya menuju keluar daripada bandaraya, entry point, exit point lah. Bagi mencari punca kesesakan dan menyalurkan maklumat dengan pantas, pemantauan trafik udara ini dilakukan pada setiap kali waktu puncak, iaitu pada sebelah pagi dan petang. Dengan melakukan penerbangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan mudah, maklumat awal yang diterima melalui pemandangan udara akan disalurkan secara terus ke menara kawalan bagi memudahkan pasukan gerakan yang berada di lapangan bertindak pantas.
Sebagai pasukan sokongan kepada semua agensi, pasukan gerakan udara polis tidak terlepas dengan tugas-tugas operasi mencari dan menyelamat. Mengimbau kembali situasi operasi mencari dan menyelamat yang pernah dilakukan oleh pasukan gerakan udara ini menjadi unit bantuan udara yang pertama berada di lokasi tanpa menyedari bahaya yang menanti. PGU tenang melaksanakan tugas demi menyelamatkan mereka yang memerlukan. Berpeluang berkhidmat untuk negara dan masyarakat dalam apa jua keadaan sekalipun merupakan impian setiap anggota pasukan ini. Bagi Superintendent Nur Syam selaku Ketua Seksyen Helikopter Pasukan Gerakan Udara Semenanjung, sudah banyak pengalaman yang dilaluinya menyifatkan operasi SAR merupakan tugas paling mencabar dan selama 27 tahun berkhidmat bersama PGU ini merupakan kenangan manis buatnya. Pengalaman yang saya tak dapat dilupakan, yang saya rasa yang paling mencabar dalam hidup saya sebagai juruterbang apabila kami diarahkan untuk menjalankan mencari dan menyelamat sekumpulan yang mana satu mayat yang mana sekumpulan ekspedisi telah menjejaki ataupun mendaki Gunung Tahan. Salah seorang daripada peserta ekspedisi mengalami sakit jantung dan meninggal dunia di tahap ketinggian lebih kurang 5,000 kaki daripada aras laut. Jadi kami telah diarahkan dengan serta-merta untuk pergi ke lokasi kejadian dengan aset yang kita sedia ada, itu dengan pesawat Equirel AS355N bersama 4 orang kru termasuk saya. Jadi di dalam melaksanakan misi dan juga setelah mengambil kira jenazah yang kita akan bawa turun daripada tahap ribu-ribu kaki adalah sangat memaksimumkan keupayaan helikopter. Tapi walau bagaimanapun demi membantu rakan kita yang telah meninggal dunia, kita pergi dengan tujuan yang ikhlas tanpa menjejaskan ataupun tanpa mengenepikan aspek keselamatan dan juga limitasi pesawat yang tidak ada. Benar kata orang, kita menilai diri sendiri berdasarkan apa yang mampu kita buat. Orang lain menilai berdasarkan apa yang telah kita buat. Semasa menyelamatkan mangsa itu, terasa seperti saya yang perlu diselamatkan. Ungkapan beliau ini cukup untuk menggambarkan keadaan beliau ketika menyelamatkan mangsa di Gunung Tahan. Pesawat kami berada di tahap statik, hovering, lebih kurang 120 kaki, di mana keliling kami adalah semua pokok-pokok yang sangat tinggi. Di mana kami hover ataupun kami berada di kedudukan statik di tengah-tengah pesawat, di tengah-tengah pokok-pokok. Tidak ada lagi tempat-tempat yang selamat untuk kita laksanakan. Demi membantu kita punya rakan ataupun jenazah, kita terpaksa melakukannya. Yang mana keadaannya amat kritikal apabila jenazah bersedia untuk di-winch up, untuk dibawa naik ke atas pesawat keadaan statik. Bila mayat jenazah tersebut diangkat saja, pesawat kita sinking, dia ke bawah. Mayat ke atas, pesawat ke bawah sebab berat, teramat berat. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan daripada pembantu juruterbang saya dan juga pemati udara yang sedia ada, kami dapat laksanakan tugas yang saya rasa yang amat mencabar. Bila-bila masa pesawat boleh turun dengan mendesak dengan tiba-tiba sebab kekurangan keupayaan dan sebagainya. Tapi kita bertawakal kita bertawakal kepada Allah. Yang mana saya rasakan masa tugas yang saya laksanakan, mungkin bukan saja jenazah itu dibawa naik, mungkin orang akan menyelamatkan saya nanti. Sebab saya rasa kalau jadi apa-apa, saya tak ada tempat untuk mendarat. Cuma di sungai depan saya saja. Jadi itu yang amat mencabar. Pesawat berada di statik, jenazah naik, keadaan aircraft itu sinking lebih kurang 10 kaki. Jadi saya terpaksa kata orang memberi satu ketenangan kepada semua kru, termasuk saya pembantu terbang, supaya keadaan bersiap sedia. Kalau apa-apa terjadi, kita terpaksa putuskan kita punya winching, kita terpaksa lepaskan jenazah dan kita terpaksa menyelamatkan diri dan juga pesawat daripada berlakunya keadaan ini. Itu yang saya rasa pengalaman yang sangat mencabar pada saya di ketinggian 5,000 kaki di tempat lembah Gunung Tahan yang amat curam dan amat mencabar bagi saya.
Ada kalanya juruterbang harus menerbangkan sesebuah pesawat itu hanya berdua dengan pemerhati udara yang bertugas sebagai pembantu dalam satu-satu operasi SAR. Ini kerana setiap tugasan SAR itu sangat berbeza. Ada keadaan yang memaksa mereka mengendalikan pesawat seorang diri hanya dibantu oleh pemerhati udara. Dalam keadaan ini, juruterbang perlu memberikan kepercayaan penuh kepada si pemerhati udara. Kita hanya bantu pilot, ketinggian pilot setakat mana, di mana perlu kita mendarat sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, dengan planning, minyak, semua kita akan bantu pilot lah, pergerakan pesawat. Sebab dalam keadaan macam tu memang agak bahaya. Hanya kita dengan pilot saja. Mana apa kesilapan kita ni, pilot ni bergantung pada kita sebenarnya. Masa itu memang agak kritikal lah. Kita bantu, kadang kita baca enjin parameter tu, kita kena monitor pilot. Sebab pilot tak nampak, dia hanya mengawal saja helikopter. Kita yang nampak keadaan di bawah, di persekitaran kita yang nampak. Guna akal anda, seolah-olah nyawa anda bergantung kepadanya. Situasi ini sentiasa menuntut semua juruterbang menyiapkan fizikal dan mental supaya dapat melaksanakan sesuatu tugas itu yang melibatkan kecemasan, dan dengan kerjasama yang diberikan oleh pemerhati udara ini juga dapat memastikan satu-satu pergerakan dan tindakan yang diambil adalah bersesuaian dengan keadaan semasa. Dalam masa SAR, ketiga-tiga personal ni, ketiga-tiga kapten, co-pilot dan observer mestilah sama-sama memberi bantuan kepada satu sama lain. Contohnya kapten dia control the aircraft. Co-pilot dia akan tengok aircraft punya instrumen. In case kalau dia exceed kita punya limit, co-pilot akan beritahu, tuan limit. Observer pula dia membantu untuk ke proses winching contohnya. Observer yang akan menggunakan winching punya equipment. Jadi dia akan beritahu kita, tuan, aircraft steady the aircraft. Pilot kita hanya nampak depan, kanan. Itu je reference kita. Kita tak tengok apa instrumen, kita hanya tengok depan, kanan. Situasi semasa negara ada pasang surutnya. Kesiapsiagaan mereka tidak pernah dipertikaikan. Namun, pergerakan mereka terbatas akibat kekurangan aset yang memungkinkan mereka bertindak tepat pada masanya. Jika dilihat kepada utiliti yang dimiliki sekarang ini, tidak banyak perubahan yang ketara. Pun begitu, PGU sentiasa menanam harapan tinggi agar suatu hari nanti akan ada burung besi yang baru untuk mereka terokai. Secara kasarnya, juruterbang kita berkebolehan tetapi limitasi kepada pesawat agak mengurangkan kita punya prestasi ke tahap yang paling maksimum. So kita berharaplah insya-Allah supaya PDRM ataupun Kerajaan Malaysia menilai semulalah untuk memperolehi ataupun pasukan PDRM memperoleh pesawat yang lebih besar supaya kita dapat laksanakan tugas yang lebih mencabar dengan keadaan situasi negara kita yang sentiasa terdedah dengan apa-apa sekali bencana yang kita tak expect, yang kita tak jangkakan. So dengan adanya pesawat yang lebih canggih, yang lebih selamat dan lebih mempunyai kuasa keupayaan yang tinggi, insya-Allah kita akan dapat laksanakan tugas yang lebih jaya lagi dan masyarakat akan tengok dan akan menilai tentang kebolehan pasukan Angkatan Udara. Melihat kepada sejarah penerbangan, kesemua juruterbang pasukan gerakan udara PDRM merupakan mereka yang terlatih dan mempunyai pengalaman dalam mengendalikan sesuatu keadaan cemas mahupun kemalangan. Kemampuan dan kehandalan mereka dalam mengendalikan pesawat sentiasa mendapat pujian dari semua pihak yang pernah mendapatkan hikmat mereka.
Bahkan, ada di antara juruterbang pasukan gerakan udara ini pernah terlibat dengan aktiviti penerbangan di peringkat antarabangsa. Namun, masih ramai di luar sana tidak begitu mengenali dan memahami, malah mengetahui kewujudan mereka. Nilai seorang juruterbang pasukan gerakan udara adalah sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau boleh saya katakan, kalau syarikat swasta memang sentiasa menawarkan gaji-gaji ataupun elawan sangat lumayan pada pilot-pilot pasukan gerakan udara. Tapi alhamdulillah, dengan adanya satu motivasi yang akan datang, kita harapkan benda ini akan menjadi satu kenyataan. Kita akan dapat, insya-Allah kita akan cuba dapatkan pesawat yang lebih canggih dengan bersaiz lebih besar, supaya segala tugas-tugas yang kita hadapi yang dipertanggungjawabkan kepada pasukan gerakan udara, kita akan dapat laksanakan dengan lebih jaya dan lebih membanggakan pasukan ataupun polis diraja Malaysia. Tugas mereka dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda bukan sekadar tugasan semata-mata. Pengabdian terhadap kerjaya mereka ini menuntut mereka untuk menumpukan sepenuh masa terhadap tugasan, hinggakan terpaksa membelakangkan keluarga masing-masing. Reda dengan apa sahaja yang akan terjadi semasa membuat operasi SAR. Mereka cuma mahu pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kira sebagai seorang juruterbang, PGU ni adalah satu tugas yang amat mencabar. Dengan penugasan yang kita rasa ad hoc kadang-kadang tu, tugas-tugas walaupun jadual, tak berjadual, dan kita akan ditukarkan ataupun diarahkan ke mana-mana saja, pengorbanan family itu sangat penting. Pengorbanan seorang isteri, anak-anak sangat kita hargai, sangat kita hormati. Yang mana tanpa pengorbanan mereka, saya rasa kita tak dapat laksanakan tugas dengan begitu baik. Sebab apa? Sebab kekangan kita dari segi masa dengan keluarga amatlah kurang. Bukan hanya penghargaan ataupun hadiah yang mereka inginkan. Cukup dengan ucapan terima kasih atas kesanggupan mereka menggadai nyawa demi menyelamatkan mangsa mahupun harta benda. Sebenarnya kami juruterbang PGU tidak mengharapkan apa-apa. Hanyalah ucapan terima kasih pun dah cukup dah. Contohnya masa saya buat winching pendaki yang sesat, ucapan terima kasih dia dengan menghulurkan good, so cukup bagi saya. Sudah cukup untuk mengembirakan hati saya dengan risiko yang saya ambil. Thumbs up itu dah mencukupi. Tidak perlu ucapan terima kasih penghargaan yang terlalu tinggi. Bersumpah setia menegakkan keadilan, berkhidmat demi menyelamatkan nyawa dan harta benda. Meskipun terdapat kekangan pada jumlah aset yang dimiliki, namun mereka mampu melunaskan tanggungjawab dengan baik.